Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam episod seterusnya dalam segmen Borak Baba. Bersama kita tetamu khas undangan daripada Kuantan, champion, antara champion top kita di Pahang, Hafiz Zaz. Okey, sebelum kita memulakan segmen kita memperkenalkan kita Hafiz Zaz. Boleh memperkenalkan diri dulu? Okey, Assalamualaikum semua. Okey, nama diberi Muhammad Nur Hafiz. Dan baba-baba lah yang selalu panggil aku Hafiz Zaz. Kenapa Zaz? Ada maksud tersendiri ke? Okey, Zaz Zaz. Zaz Adakah ni sebab Zaz tu mendengar macam kilat Zaz kan? Sekali Zaz je laju ke? lebih kurang macam tu lah. Macam Sebab dulu aku main motor. Dulu aku main motor dah aku gunting rambut. Jadi masa tu motor aku laju, dah aku gunting rambut pun laju. Tu jadi macam aku terfikir, kenapa aku tak buat Zaz je kan? Jadi macam tu lah. Salah satu sebab. Okey, Hafiz sebut tadi pasal main motor kan? Adakah Hafiz di kedai sendiri pun tarik customer pun melalui customer yang ramai dengan customer budak-budak motor macam tu? Betul. Daripada kita dah kena cut dah kat sini. Itu. Benda apa ni? Customer budak-budak motor. Customer aku kebanyakan daripada budak-budak motor lah. Apa tu, sebab aku selalu pergi ride, pergi join event-event motor. Jadi dari situ aku boleh tarik crowd lah. Daripada main motor ni. Salah satu sebab lah. Jadi di antara punca customer kau dari situ naik lah. Betul. Dari situ memang customer geng-geng motor ni dia orang support. Dia orang suka support. Jadi dari situ pun kita boleh tarik dia orang untuk jadikan customer lah. Okey, tu kita dah tahu apa jenis customer Hafiz macam mana, nama Zaz tu macam mana kan. Jadi sebelum kita nak cerita panjang, kita nak tahu Hafiz ni berlatar belakang ke macam mana. Sebab dengar cerita budak hot kat sekolah kan, dengar cerita ramai orang kata player nak kan. Sebab itu dia live, ada J masuk dalam live dia. Jadi Hafiz latar belakang sekolah sebenarnya macam mana? Macam mana daripada sekolah ke menggunting? Lepas tu macam mana boleh jadi sekarang? Okay, aku start gunting daripada zaman sekolah daripada aku tingkatan 2. Lepas tu aku tak hot kat sekolah. Tolong. Aku tak hot kat sekolah. Tolong. Gila kalau aku hot. Aku hot sikit lah. Sebab aku pun sekolah cakap bukanlah tak pandai, cuma aku malas. Tu aku jatuh ke bidang ni. Jadi sekolah tu di mana? Sekolah dekat SMK Paya Besar kat Kuantan Pahang. Jadi daripada tingkatan 2 tu sampai habis sekolah ataupun habis sekolah tu ada pergi belajar mana-mana ke ataupun memang fokus baba? Aku start gunting ni dia tingkatan 2, tapi aku hanya buat suka-suka. Aku tak belajar daripada siapa-siapa, aku cuba. Aku suka mencuba. Tapi aku gunting tu daripada form 2 sampai form 3 je. Lepas tu aku stop lah. Lepas tu sambung balik? Lepas tu aku sambung balik, lepas aku habis SPM, baru aku orang offer nak tarik aku kerja. Jadi aku try lah. Aku try, jadi aku cuba. Inilah punca rezeki aku. Macam tu. Kedai Hafiz kat mana sekarang? Kedai dekat Batu 3, Kuantan Pahang. Batu 3 Kuantan Okey, jadi kita dah tahu latar belakang Hafiz macam mana Hafiz boleh jadi seorang baba. Tapi dia nampak je kan macam ni, nampak orang kata relax, steady, cool kan, hot people kan. Tapi satu benda yang kita tak expect pada dia ni masuklah battle macam mana pun dia mesti terselit. Jadi kita nak tanya, apa ingredient dia boleh jadi macam tu? Sebab caption dia selalu bagi, kalah itu pasti, menang itu rezeki. Jadi Hafiz macam mana Hafiz orang kata boleh membuat keyakinan untuk masuk battle, masuk lagi? Apa yang boleh ke ingredient untuk tu? Bagi aku masuk battle ni salah satu cabang dalam industri untuk baba ni. Salah satu cabang untuk kita grow up, untuk kita cari lagi pengalaman, untuk kita cari lagi kawan dan untuk kita cari lagi sifu sebenarnya. Sebab dalam battle ni kita tak boleh nak expect untuk kita menang. Sebab nak tengok kalau kita rasa kita hebat,
ramai lagi orang yang hebat sebenarnya. Jadi kita tak boleh nak expect yang kita masuk tanding ni kita boleh menang. Jangan. Kita just buat yang terbaik, buat yang habis baik yang ada pada kita ni. Macam tu lah bagi aku. Okey. Boleh Api kongsikan kata apa yang Api telah berjaya capai dalam battle ni? Orang kata peringkat mana yang pernah menang, berapa banyak jumlah battle, sebab dengan cerita lebih pada 5 battle kan pernah masuk kan? Kongsi. Okay. Aku dalam Bubble Battle ni dah lebih kurang 13 battle aku pernah masuk. 13 banyak. 13 battle. Dan aku pernah menang 5 battle. 5 battle. Aku pernah dapat nombor 1, 2, 3, 4. Macam tu. Kira champion dah pernah dapat lah. Champion pernah dapat Champion tu dekat mana? Champion dekat Gu Barbershop Underground lah. Yang underground punya dulu lah. Okay. Okay. Sekejap aku lupa tadi apa. Okay. Ini apa yang aku tahu lah kan. Aku rasa kedai kau ni ramai pekerja staff yang muda. Betul. Ataupun average umur lebih kurang kau kan. Minat pun sama kan. Jadi ada tak rasa macam kau as owner, ada tak rasa antara kau dengan diorang tu ada gap ataupun diorang tu kadang melampaui batas ke, ataupun kau mengurus tu macam mana? Dia macam ni. Sebab staff aku semuanya satu kepala. Tapi dia orang suka datang lambat. Sial. Babilah. Sebab apa dia orang suka datang lambat? Nak kena aku marah dulu. Tapi Api macam mana Api handle benda tu? Tapi dia orang okey sebenarnya. Sebab dia orang cepat. Benda yang aku ajar kat dia orang cepat catch up lah. Benda yang buruk tu kita boleh ubah slow-slow. Jadi benda yang tak elok kita cakap dengan dia orang elok-elok. Kita tegur dulu dia orang. Kalau dia orang still buat, kita kena guna kekerasan lah. Macam style aku terajang lah. Ini style aku. Kau punya style. Yeah. Ada. Okay. Jadi lah Apis battle biasa masuk dalam creative card kan? Creative card. Jadi dalam creative card tu sendiri, Api letakkan siapa sebagai orang kata Api punya sifu ke, Api punya ini orang kata cara dia. Api follow siapa sebenarnya? Ataupun Api sekadar gamble, Api sekadar ambil je mana-mana asalkan boleh buat, atau macam mana Api sendiri? Okay, jenis aku kalau masuk battle aku tak ada plan. Tak ada plan. Aku just buat. Aku cuba dulu. Standard kalau macam aku, contoh aku nak tiru orang, aku takkan dapat benda yang aku nak buat. Sebab tu style orang. Sebab aku akan gunakan style aku sendiri. Aku buat mana yang aku boleh. Macam tu. Kalau aku rasa tak boleh, nak macam mana? Rezeki atas orang lain kan. Okay, boleh Api bagi nasihat sikit untuk bubble-bubble baru yang nak cuba bina dalam bubble battle? Cara untuk hilangkan nervous ke, bagi kata semangat untuk masuk ke, boleh? Boleh. Okay, kepada bubble-bubble yang nak mencuburi dari bubble battle ni kan, just cuba dulu. Sebab kalau kita tak cuba, kita tak tahu apa target kita, apa result kita. Sebab benda yang kita buat ni bukan semua orang yang boleh buat. Jadi kita cuba mana yang kita mampu. Aku serabut aku tak tahu nak cakap berapa sebab berapa sabar sekejap. Sekejap fikir ayat. Okay, kepada semua babu-babu baru yang nak join babu battle kan, korang kena cuba dulu. Bila korang dah cuba kan, korang akan steam tu kalau masuk babu battle, sumpah. Sebab apa? Jadi seorang yang hot. Sebab apa? Sebab babu battle kan, korang boleh tengok style barber macam mana, korang boleh tengok style rambut orang macam mana, dan korang boleh tengok style yang orang takkan
pernah brain lah. Jadi korang kena cuba dan korang kena try benda ni. Bila korang dah try, korang akan nak lagi. Betul? Betul, okey. Saya rasa itu sahaja perkongsian kita bersama Hafizaz. Jadi boleh Hafiz bagi kata-kata terakhir sebelum kita menutup tirai. Kata lelaki. Ya Allah. Okey. Okey, sebelum kita habis kat sini, kepada siapa yang nak jadi barber korang jangan pernah fikir pasal duit. Kalau korang nak belajar barber, untuk jadi seorang barber, korang kena improvekan diri dia orang. Sekejap. Sekejap. Tengok skrip tak? Okay, kepada semua. Relax, tak apa. Take time. Ni live. Biar. Mu jangan kecil. Mu ingat tau. Okay, kepada siapa yang nak ceburi dalam bidang menjadi tukang gunting rambut ni korang kena fikir satu. Korang nak belajar. Awal-awal korang jangan fikir duit. Sebab kalau korang fikir duit, sebab awal-awal korang kerja, duit tu takkan dapat. Sebab korang kalau nak kerja untuk jadi barber, korang kena fikir untuk belajar dulu. Bila korang dah belajar, bila korang dah dapat, barulah korang boleh rasa duit tu. Okey, itu sahaja daripada Hafizaz dan kita akan melabuhkan tirai untuk episod ini dalam segmen Borak Barber. Okey.